Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Naik perahu di pagi hari. Angin sepoi terasa sejuk. Salam hormat kepada hadirin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Ifah Damia binti Effendi. Saya berumur 11 tahun. Saya belajar di SKLKTP Kata Lapan yang terletak di daerah Rompin Pahang. Hampir semua orang mempunyai hobi masing-masing. Dengan bangga, saya boleh katakan hobi saya ialah baca buku. Saya mempunyai beberapa koleksi buku cerita di rumah saya. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pegawai tentera. Oleh itu, saya suka meluangkan masa dengan membaca buku sama ada di rumah ataupun di sekolah. Pada hari ini, saya sangat teruja untuk berkongsi mengenai sebuah buku cerita yang saya baca, iaitu Harga Sebuah Kemaafan. Ia diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia dicetak oleh Karisma Production Sendirian Berhad. Buku ini ialah hasil karya seorang penulis yang bernama Nurul Haidah Nuruddin. Buku ini mempunyai 54 halaman bercetak. Jalan cerita buku ini sangat menarik. Buku ini mengisahkan tentang dua orang sahabat yang bernama Hazman dan Faizal. Kisahnya bermula tentang dua orang kawan yang bernama Hazman dan Faizal. Rapat. Mereka sungguh rapat hingga dianggap bagai isi dan kuku. Pada suatu hari, Hazman menyadari bahawa jam tangan mewahnya hilang. Dia mengesyaki bahawa Faizal telah curi jam tangan tersebut. Sejak peristiwa itu, hubungan Hazman dan Faizal semakin renggang dan menganggap Faizal sebagai musuh. Pada suatu hari, Faizal tidak hadir ke sekolah kerana terlibat dalam kemalangan jalan raya. Hazman tidak menyangka bahawa rakan baiknya ditimpa kejadian buruk. Betapa mahalnya harga sebuah kemaafan darimu, Hazman, sedangkan Nabi pun ampunkan umatnya. Ini kan kita pula manusia, kata salah seorang kawan Hazman kepada Hazman. Hazman tersedar keegoannya tidak akan menghilangkan rasa bersalah kepada Faizal. Jam tangan Rolex itu dijumpai oleh Mak Minah yang berada di bawah katil bilik Hazman. Hazman meminta maaf kepada Faizal kerana saksi dengan persahabatan mereka. Hazman berjanji tidak akan mensia-siakan persahabatan mereka dan bersyukur kerana persahabatan mereka terjalin semula. Pengajaran yang kita perolehi daripada cerita ini, kita tidak boleh menuduh orang tanpa sebarang usul periksa. Kita hendaklah memutuskan silaturahim. Kita jangan memutuskan silaturahim sesama manusia.
merendahkan keegoan diri kita untuk mohon maaf ke atas kesalahan kita. Pada pendapat saya, buku ini menarik kerana mengisahkan tentang sebuah persahabatan dan harga sebuah kemaafan. Bahasa yang digunakan mudah difahami. Tahniah kepada penulis buku ini. Sekian, terima kasih.